Alright guys, hari ni aku nak review satu lagi football punya gear. Last time aku review socks by Tokyo Football. This time aku ada G-Form V2 Soccer Shin Guards. Thank you very much kepada Joshua from Bukit, Malaysia sebab sudi bagi aku sampel untuk aku review. Tunjuk korang lah. Apa benda ni? Sekali pandang memang nampak macam boxer. Tapi macam aku cakap ni, ialah Shin Guard. Shin Guard ni, dalam dunia bola lah, especially yang geng-geng amateur ke apa, dia kata main yang suka-suka ni, dia sama ada kau pakai atau kau tak pakai. Kebanyakan orang tak pakai. Kecuali bila start main liga, terpaksa pakai. Ataupun orang yang dah pernah kena injury, dia akan pakai. Kena tunggu sakit dulu, baru dia fikir nak pakai. So, benda ni, Shin Guard ni pula, kepada yang pakai, dia ada macam-macam jenis. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang jenis macam ini. So, untuk yang aku nak tunjuk kat korang ni, it's either you love it or you hate it. Dua je. Dua je. Dia tak ada in between. Sebab yang aku nak tunjuk kat korang ni, G-Form V2 ni, bukan murah. Harga nak dekat 300. Memang harga dia macam tu. So sebab tu aku cakap, you either love it or hate it. Tapi dia jenis yang macam ni. Okay? Nampak tu? Nampak macam boxer tapi bukan. Dia jenis macam ni. Kau sarungkan kaki korang masuk kat dalam ni. Dan ini ialah padding dia. Padding dia, bila kau nampak je ni, very flexible. Senang nak tekan-tekan kan. Rasa macam benda ni boleh protect ke. Dia memang flexible. Bila kau pakai tu macam pakai socks. Tapi diberitahu that teknologi dia, bila ada impact di sini, dia akan absorb impact tu and jadi keras. Okay, dia akan absorb impact tu jadi keras. So kalau tepuk sini, aku letak kat tangan ni, kalau aku tepuk macam biasa dia akan rasa lah sakit dia. Tapi di sini dia kurang lah sakit kat tangan aku ni. So impact dia absorb sini and dia jadi keras. So nak tunjuk aku pakai kaki je. Aku tunjuk je Okay, macam ni lah. Sarung saja macam sock. Apa tu bawah tu kau pakailah socks apa kan. Dan kau nak pakai sock sleeve ke apa untuk matching dengan jersey tu pulang. Tapi the point is aku nak cakap tentang dekat sini. Okay, dekat sini. So kau ambil lah benda keras ke apa, kau ketuk lah kat sini. Benda ni keras tau, besi tau. And kau memang boleh rasa dia punya shock absorption dia. Dia ada 3 warna tak silap aku. Yang aku pakai ni ialah blue gold. Dia ada warna putih. Dia ada warna hitam. So tengoklah mana yang macam. Ada orang dia pakai socks biasa je sampai macam ni. And dia biar je macam ni. Open je macam ni. So macam ni lah. Aku rasa ni untuk kaki kiri. Terbalik aku pakai ni. Tapi kau get the idea. So nanti aku akan pakai dalam game bola nanti kan. Tengoklah kalau ada orang parap aku, boleh aku bagi feedback kan. yang jujur aku kena parap dekat sini lah kan. Tapi aku kena pakai dulu dalam game. See how lah. Macam aku cakap, benda ni, shin pad ni sama ada orang tak pakai tu ialah satu decision lah. And then bila orang pakai, it's either dia pakai yang jenis kecil-kecil yang biasa ataupun orang nak pakai yang macam ni lah. It's either kau suka atau tak suka. Sebab satu form dia macam ni, satu lagi harga dia nak dekat 300 tapi dia bagi kau better protection. Nampaklah besar dia punya area of protection lah. Ia pun datang dengan size lah. Macam aku ada ni ialah size M. Ni G-Form daripada US teknologi ni. Okay, so nanti tunggulah aku bagi feedback. Tapi kalau lah korang diberi peluang, adakah korang nak pakai Shin Guard macam ini?